Kumpulan kami dikenali The University kerana sifat bersemangat dalam melakukan kerja berpasukan, komitmen dan komited ketika membuat setiap kerja kami demi mencapai hasil yang cermelang. Tetapi kami tidak menyangka bahawa satu agenda dapat menguji kami yang sering disanjung. Ini merupakan cabaran prinsip integriti. Tak apa korang dua bentang sebenarnya ni? Apa idea korang ni? Sebab korang tahu kan pertandingan ni pertandingan inovasi. So kita tak boleh cilok ataupun ambil je pertandingan ataupun projek yang orang lain dah pernah buat. Adri, aku faham, tapi tak semestinya kita tiru diorang bulat-bulat. Kita buatlah penambahbaikan daripada idea diorang tu. Ya, aku tahu. Tapi masalahnya pertandingan ni pun dah tinggi peringkatnya. Mesti tak juri pun mahukan benda yang luar biasa. Okey, kalau macam tu, daripada kita selalu fikir, baik kita upah orang lain untuk buat projek kita. Pasal apa, Fik? Kita tak buat kerja macam tu. Benda tu terang-terang salah kan? Betul tu. Kita kena cari jalan yang betul, bukan jalan yang pintas. Aku tahu kita semua ni penat, tapi kita kena berpegang pada prinsip kita. Dah. Boleh tak korang berhenti bergaduh? Benda macam ni kacau kita punya masa bekerja tau. Aku nak something new. Faham tak? Baik, boleh? Baik. Hello? Oh, nak jumpa? Kat mana? Oh, okey, aku datang. Weh, lama tak jumpa. Macam ni sekarang? Aku baru-baru ni aku dengar kau ada masuk pertandingan besar. Betul ke? Weh, macam mana kau tahu tu pasal pertandingan ni? Tolonglah aku ni memang ramai kenalan dekat situ. So aku dengar pasal projek kau ni. Semua okey ke? Macam ni lah, benda pun pertandingan besar kan. Modal kita orang pun sebenarnya untuk buat projek ni nak buat besar, tapi modal tak banyak. Okey, macam ni lah kalau apa modal ni, aku ada kenal 2 orang. Mungkin kau boleh bincang dulu dengan dia orang. So kalau kau nak, lepas lunch kita boleh gerak. Ya. Okey, jom. Okey, kau tunggu dulu di sini. Aku call kawan-kawan aku. Okey. Hello, aku dah bawa dia dekat tempat kau suruh. Okey. Kau Adri, kawan Fikir tu. Ya, aku Adri. Fikir cakap korang ada sebab nak jumpa aku. Oh, tak ada. Tuan jumpa kau ni pun sebab, yelah, kau kan masuk pertandingan kemasaan tu kan. Kau pun tahu, kalau kau menang pertandingan ni, kau dapat sponsor daripada kerajaan ni. Ya, aku tahu. Lepas tu? Kau Lea, aku tahu kau serabut dengan projek-projek ni. Kita orang pun nak sponsor kau juga lah. Ingat benda ni easy je lah kita orang nak pergi kau kan? Betul. Something sikit lah. Jadi, plan dia, kita orang akan cuba suap juri tu supaya korang dapat mara fasa 2 dan menang pertandingan ni. Tapi dengan satu syarat, kau dengan kumpulan kau kena serahkan projek tu dekat kita orang lepas korang dah menang pertandingan tu. Apa salah aku nak kena lepaskan projek aku kat korang? Kau menang je pertandingan tu, tu je. Nampak kau? So, kau nanti kau dah fikir masak-masak, kau contact nombor aku. Ni bisnes kat aku. Lah. Di balik kau fikir yang kau tak? Kita ambil je bantuan tu. Kita dah kekurangan dana kita ambil je bantuan tu. Aku ada buat research sikit pasal tawaran yang kita dapat tu. And based apa yang kita cari, benda tu jelas-jelas rasuah. Jadi benda ni salah dari segi etika kita. Bantuan ni pun boleh jadi satu kesalahan di sisi undang-undang. Tapi kalau kita take it as bantuan, kita masih tak salah kan? Tak, Afiq. Kita tu tak salah kalau terlibat. Syarat pun dah jelas, kita kena lepaskan projek kita sepenuhnya dekat diorang.
Aku pun macam tak percaya apa benda yang aku dengar ni. Benda ni terang-terang salah kan. Aku minta maaf sebab hampir terpengaruh dan melambatkan progres kita. So tak apalah, aku akan tolak tawaran ni dan kita akan teruskan hasil kerja kita yang mana tersisa lagi lah. Boleh semua? Boleh. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas. Okey, nampaknya sampai sini je untuk proposal fasa 1 kita. Aku akan check untuk kali terakhir dengan Dr. Harid. So baik, terima kasih semua. Masuk. Sebenarnya saya datang hari ni doktor mewakili kumpulan saya nak menghantar proposal fasa 1 untuk pertandingan inovasi tu. Tapi sebelum tu boleh doktor checkkan dulu saya punya proposal. Okey, baik boleh. Sebentar saya cek, awal doa dulu. Agak menarik boleh kamu. Tapi saya marahkan lebih sebenarnya. Tapi tak mengapa sebab saya tahu kumpulan kamu berpotensi dalam pertandingan ini. Macam tu kamu boleh emailkan proposal ni pada saya. Nanti saya akan serahkan kepada pertandingan. Baik doktor, terima kasih doktor. Saya minta jadi dulu doktor. Siap. Macam tu Dr. Adri tolak kita punya tawaran. Dia nak bagi dia menang itu. Oh ya, susah sangat ni. Tak apa Ram, bukan grup dia orang je yang nak masuk pertandingan ni. Aku dah jumpa lah grup next yang nak masuk pertandingan ni juga. Kita boleh tolong. Kita boleh pergi next plan lah. Tapi Dam, kenapa kau nak sangat projek ni? Dia macam ni. Baik kan? So guys, bila kita dah dapat income, kita boleh range untuk next plan kita. Tapi jangan lupa lah, bila kita dah dapat untung besar, aku takkan lupa kau. Aku suka idea kau. Betul lah, kau partner in crime aku. So macam mana kita nak approach next group? Apa plan kau? Assalamualaikum doktor, boleh kami cakap dengan doktor sekejap? Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Kami nak buat aduan berkenaan pertandingan inovasi yang akan diadakan nanti. Oh, okey, boleh. Silakan duduk. Ada apa yang boleh saya bantu kamu? Dudukkan rakaman tu. Masa kami tengah buat persiapan projek, mereka berdua datang nak tawarkan bantuan. Tapi dari apa yang mereka cakap dalam video, nampak macam mereka nak ambil alih projek grup lain. Siap cakap pula tu apa yang mereka nak buat lepas dapat projek tu. Saya tak sangka ya situasi macam ni boleh terjadi. Baik, terima kasih atas makluman kamu berdua. Nanti saya akan siasat dan ambil tindakan ke atas mereka berdua yang terlibat. Dan mungkin saya akan cari juga, mungkin ada orang lain juga yang terlibat dalam perkara ini. Baik, terima kasih doktor. Seperti yang korang tahu, keputusan untuk fasa 1 pertandingan yang korang masuk tu itulah hari ni kan. Tapi malam saya boleh tahu korang proposal yang korang bagi hari tu tak dapat masuk ke peringkat seterusnya. Tapi walau bagaimanapun, saya mahu dengan korang semua kerana masih berpegang pada prinsip yang betul. Semangat kamu semua, itu yang mencerminkan integriti. Sejujurnya kami kecewa, tapi ini merupakan satu cabaran untuk kami. Kami dapat belajar dari kesilapan kami dan cuba lebih baik jika ditawarkan untuk mewakili pertandingan yang lain. So, okay semua, kita dah buat yang terbaik. Jangan salahkan diri sendiri. Gunakan pengalaman yang kita dapat hari ini di masa akan datang. Okey semua? Baik. Syaki memberi dan menawarkan. Weh, korang tengok ni. Ada menganjur si binatang kau. Kita fikir panjang. Kalau kita terima dulu, mungkin kita akan terlibat sama macam dengan grup yang lain terlibat tu. Aku bangga dengan kita semua. Kita tak salah pilih jalan. Kita kalah, tapi kita tak jual maruah kita. Itu yang penting. Aku tak patut fikir nak ambil jalan-jalan pintas ni semua. Sekarang aku faham. Kalau kita menang sebab rasuah, kita cuma menang pada nama, tapi kalah dalam nilai diri.
Kita buat keputusan yang betul. Integriti pada diri bukan untuk dijual.